Azlina Aziz dilahirkan pada 6 Jun 1962 adalah nama yang pernah bersinar lembut namun kuat dalam dunia seni Malaysia sejak akhir 1970-an. Suaranya bukan sekadar hiburan tetapi cerminan jiwa yang penuh cerita. Namun, di sebalik senyuman dan pentas gemerlap itu, tersimpan sebuah kisah yang tidak ramai benar-benar fahami. Kini, pada usia 63 tahun, satu demi satu tirai kehidupannya terbuka, membawa kita menyelami sebuah biografi yang bukan hanya tentang kejayaan, tetapi juga luka yang sunyi dan memilukan, sebuah tragedi yang diam-diam mengubah segalanya. Dalam diam yang panjang itu, kehidupan Azlina Aziz seakan bergerak perlahan, tetapi syarat dengan beban emosi yang tidak terlihat oleh mata luar. Jika dahulu beliau berdiri teguh di atas pentas dengan keyakinan dan jiwa yang penuh warna, kini langkahnya lebih berhati-hati, seolah setiap kenangan yang lalu masih berbekas dan belum benar-benar sembuh. Kehilangan demi kehilangan bukan sekadar peristiwa, tetapi menjadi lapisan luka yang menebal dari tahun ke tahun. Selepas pemergian Normadiah pada tahun 2000, Azlina bukan sahaja kehilangan seorang ibu, tetapi juga kehilangan suara yang selama ini membimbingnya dalam diam. Rumah yang dahulu dipenuhi tawa dan nasihat kini bertukar menjadi ruang sunyi yang sukar diisi. Kemudian, pada tahun 2005, pemergian Aziz Jaafar menambahkan lagi kekosongan itu, seakan seluruh akar kekuatan hidupnya tercabut dalam tempoh yang begitu singkat. Dalam keadaan jiwa yang masih rapuh itulah, beliau cuba bertahan melalui satu-satunya perkara yang masih tinggal, perkahwinan. Bersama Azman Abu Hassan, Azlina pernah merasakan bahawa sekurang-kurangnya masih ada satu tempat untuk kembali, satu bahu untuk bersandar. Mereka bukan sekadar pasangan, tetapi juga rakan seni yang saling memahami tanpa banyak kata. Lagu-lagu yang lahir daripada kerjasama mereka bukan sekadar karya, tetapi juga cebisan perasaan yang jujur. Namun, masa tidak selalu memihak kepada apa yang kita harapkan. Retakan kecil yang mungkin pada awalnya tidak disedari, perlahan-lahan membesar menjadi jurang yang tidak mampu dijambatani. Pada tahun 2010, keputusan untuk berpisah akhirnya diambil, tanpa drama, tanpa pertengkaran terbuka, tetapi cukup untuk menghancurkan sesuatu yang telah dibina selama 18 tahun. Lebih menyayat hati, ketiadaan cahaya mata menjadikan perpisahan itu terasa lebih sunyi, seolah tiada lagi pengikat yang tinggal untuk menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Sejak saat itu, Azlina memilih untuk menghilang dari dunia yang pernah mengangkat namanya. Bukan kerana beliau sudah tidak mampu, tetapi mungkin kerana hatinya tidak lagi menemukan alasan untuk terus berada di tengah sorotan. Dunia hiburan yang dahulu terasa seperti rumah, kini menjadi tempat yang terlalu bising untuk jiwa yang sedang mencari ketenangan. Beliau jarang muncul di televisyen, hampir tidak memberikan wawancara, dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam lingkaran kecil yang selamat dari perhatian umum. Ada yang mengatakan beliau menghilang, tetapi mungkin yang lebih tepat adalah beliau sedang menyusun kembali dirinya, sedikit demi sedikit, jauh dari penilaian orang lain. Di sisi lain, para peminat yang pernah membesar dengan suara emasnya hanya mampu mengenang. Mereka merindukan bukan sahaja lagu-lagu yang pernah menyentuh hati, tetapi juga sosok wanita yang pernah berdiri dengan penuh cahaya. Namun kini, yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu dan sebuah kenyataan yang tidak semua orang sanggup terima. Bahawa tidak semua bintang terus bersinar terang, ada yang memilih untuk redup demi bertahan. Reaksi terhadap biografi pilu Azlina Aziz pada usia 63 tahun tidak datang dalam bentuk kejutan yang bising, tetapi lebih kepada gelombang emosi yang perlahan menyusup ke hati mereka yang pernah mengenali dan mengagumi dirinya. Ramai yang pada awalnya hanya membaca sepintas lalu,
Namun semakin jauh kisah itu dibuka, semakin sukar untuk tidak berhenti. Kerana di sebalik setiap peristiwa, terselit rasa kehilangan yang begitu nyata. Di media sosial, peminat lama mula berkongsi kembali rakaman persembahan lamanya, seolah-olah cuba menghidupkan kembali satu era yang pernah begitu indah. Ada yang menulis dengan penuh sayu, mengakui bahawa mereka tidak pernah menyangka di sebalik suara yang begitu lembut dan penuh jiwa itu, tersimpan beban kehidupan yang begitu berat. Bagi generasi yang membesar dengan lagu-lagunya, kisah ini terasa peribadi. Seakan mereka sendiri turut kehilangan sesuatu yang tidak pernah mereka sedari sebelum ini. Lebih menyentuh hati apabila ramai yang mula melihat semula perjalanan hidupnya dari sudut yang berbeza. Dahulu, mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa beliau semakin menjauh dari dunia seni, mengapa kemunculannya semakin jarang. Kini, persoalan itu perlahan-lahan terjawab, bukan kerana beliau sudah tidak relevan, tetapi kerana hidupnya telah melalui fasa yang tidak semua orang mampu lalui dengan mudah. Dalam kalangan rakan artis pula, reaksi yang muncul lebih tenang, tetapi penuh makna. Mereka yang pernah bekerja bersama beliau memahami bahawa Azlina bukan sekadar seorang penyanyi, tetapi seorang wanita yang menyimpan perasaan dengan sangat dalam. Ada yang berkongsi kenangan lama di studio rakaman, ada juga yang mengakui bahawa beliau sentiasa kelihatan kuat di luar, walaupun mungkin sedang menanggung sesuatu yang tidak pernah diluahkan. Namun, di sebalik simpati dan rasa hormat itu, ada juga nada kesedihan yang sukar disembunyikan. Ramai yang merasakan bahawa kehidupan telah berlaku tidak adil kepada seorang wanita yang begitu berbakat. Seorang artis yang pernah memberi begitu banyak kepada dunia hiburan, akhirnya menjalani hari-hari tuanya dalam kesunyian yang panjang, jauh dari sorotan dan kehangatan yang pernah mengelilinginya. Perbualan tentang dirinya juga membuka satu ruang renungan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat sering hanya melihat kejayaan luaran tanpa benar-benar memahami harga yang perlu dibayar di belakangnya. Kisah Azlina menjadi cermin yang memaksa ramai untuk berfikir semula bahawa di sebalik setiap senyuman di pentas mungkin ada air mata yang tidak pernah dilihat, dan dalam diam, tanpa perlu kata-kata yang terlalu dramatik, kisah hidupnya mula menyentuh sesuatu yang lebih dalam diri setiap orang. Satu perasaan yang sukar dijelaskan, tetapi cukup kuat untuk membuatkan mereka berhenti seketika dan benar-benar merasai. Di sebalik semua luka yang pernah dilalui, satu perkara yang tidak pernah pudar daripada diri Azlina Aziz adalah legasi seninya. Sesuatu yang jauh melangkaui angka jualan atau populariti semata-mata. Ia adalah warisan emosi, nilai dan jiwa yang beliau tinggalkan dalam sejarah muzik Malaysia. Satu kesinambungan halus daripada darah seni yang diwarisi daripada Normadiah dan Aziz Jaafar. Pada era 1980-an, namanya bukan sekadar dikenali, tetapi dirasai. Suaranya membawa satu kelembutan yang sukar ditiru, namun dalam masa yang sama memiliki kekuatan yang mampu menyentuh lapisan emosi paling dalam. Beliau sering digelar sebagai diva tidak rasmi, bukan kerana gelaran itu diberikan, tetapi kerana kualiti vokalnya yang secara semula jadi meletakkannya di tahap tersendiri. Teknik nyanyian yang halus, kawalan nada tinggi yang bersih, serta keupayaan menyampaikan perasaan melalui setiap bait lagu menjadikan karya-karyanya hidup. Bukan sekadar didengar, tetapi dihayati. Album seperti Asmara, Langkah Kanan dan Mencari Mimpi bukan hanya koleksi lagu, tetapi menjadi rujukan kepada satu zaman. Zaman di mana muzik Melayu moden berkembang dengan identiti yang jelas. Hingga kini, karya-karya itu masih dicari, didengar dan dihargai oleh mereka yang merindui keaslian dalam muzik. Namun, keistimewaan Azlina tidak terhenti pada vokalnya sahaja. Beliau adalah jambatan antara tradisi dan kemodenan.
Dalam setiap persembahannya, terdapat sentuhan irama Malaysia yang tidak pernah hilang, unsur klasik yang dibawa dengan pendekatan lebih segar dan kontemporari. Ini bukan perkara mudah kerana ia memerlukan kefahaman mendalam terhadap akar budaya serta keberanian untuk menyesuaikannya dengan selera semasa tanpa menghilangkan roh asalnya. Dalam dunia muzik filem pula, sumbangannya tidak kurang besar. Lagu-lagu runut, bunyi yang beliau nyanyikan seringkali menjadi pelengkap emosi kepada karya-karya sinematik, terutamanya yang mempunyai kaitan dengan legasi keluarganya sendiri. Di situ, seakan-akan wujud satu lingkaran yang sempurna, di mana seni lakonan ibu bapanya bertemu dengan suara Azlina, menyatukan dua generasi dalam satu pengalaman yang utuh. Apa yang lebih mengagumkan, di sebalik perjalanan panjang yang penuh cabaran, beliau tidak pernah memilih jalan mudah untuk kekal relevan. Tiada kontroversi, tiada usaha untuk menarik perhatian melalui sensasi. Sebaliknya, beliau kekal dengan prinsip bahawa seni harus dihormati dan kehidupan peribadi tidak perlu dipertontonkan untuk mendapatkan pengiktirafan. Dalam dunia yang semakin bising, pendiriannya itu menjadikan beliau satu simbol ketenangan dan maruah. Bagi artis muda, perjalanan Azlina adalah satu pelajaran yang tidak tertulis, bahawa kejayaan sebenar bukan hanya tentang berada di puncak, tetapi tentang bagaimana seseorang itu bertahan, mengekalkan integriti dan terus setia kepada nilai seni walaupun dunia di sekeliling berubah. Lebih daripada 4 dekad dalam industri, beliau membuktikan bahawa ketahanan dan keikhlasan mampu meninggalkan kesan yang jauh lebih lama daripada populariti sementara. Dan mungkin legasi terbesar yang beliau pikul bersama adiknya Liza Aziz adalah memastikan bahawa nama keluarga mereka tidak pernah tenggelam. The Normadiyah Legacy bukan sekadar satu gelaran, tetapi satu tanggungjawab yang diteruskan dengan penuh dedikasi. Melalui bakat, disiplin dan rasa hormat terhadap warisan yang ditinggalkan, Azlina bukan sahaja menjaga nama itu, tetapi menghidupkannya kembali dalam cara yang paling jujur dan bermakna. Dalam setiap hela nafas perjalanan hidup Azlina Aziz, kita belajar bahawa tidak semua luka perlu dilihat untuk difahami. Ada kesedihan yang disimpan rapi, ada kekuatan yang tidak pernah ditunjukkan di hadapan dunia. Dan hari ini, apabila kita menelusuri kisahnya, mungkin inilah saatnya untuk kita berhenti sejenak dan benar-benar merasai. Beliau bukan sekadar seorang penyanyi, bukan hanya figura yang pernah menghiasi pentas dengan suara emasnya. Beliau adalah lambang ketabahan, seorang wanita yang tetap berdiri walaupun kehilangan demi kehilangan datang silih berganti. Dalam diam, beliau memilih untuk tidak mengeluh, tidak mencari simpati, tetapi terus hidup dengan maruah dan keikhlasan yang jarang kita temui hari ini. Kerana itu, kisah ini bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, untuk kita belajar menghormati perjalanan seseorang tanpa menghakimi, untuk kita menghulurkan empati, walaupun hanya melalui sebuah doa yang tidak pernah sampai kepadanya. Dan mungkin, dengan cara itu, kita sendiri menjadi manusia yang lebih lembut, lebih memahami. Jika kisah ini menyentuh hati anda, jangan biarkan ia berlalu begitu sahaja. Kongsikan kepada mereka yang juga pernah merasakan kehilangan, yang sedang mencari kekuatan dalam diam. Tekan like sebagai tanda sokongan dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah yang bukan sekadar cerita, tetapi cerminan kehidupan sebenar yang penuh makna